Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan mengenai tajuk dialog antara agama dan dasar keharmonian nasional di Malaysia. Definisi dialog dari segi istilah adalah satu perbualan antara dua belah pihak atau lebih yang berlainan pendapat, kepercayaan atau pandangan untuk melakukan sesuatu aktiviti pertukaran pendapat dan pandangan dengan tujuan menambahkan pengetahuan, meningkatkan kefahaman dan seterusnya membolehkan wujudnya sikap saling memahami antara keduanya. Dialog antara agama merupakan salah satu instrumen penting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat majmuk di Malaysia. Secara amnya, negara kita terdiri daripada pelbagai etnik dan penganut agama termasuk Islam, Cina, India, Buddha, Kristian, Hindu dan lain-lain. Dialog antara agama sudah lama dipraktikkan. Bahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, baginda sendiri diperintahkan untuk berdialog dengan golongan bukan Muslim seperti musyrikin Mekah dan kaum Yahudi. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi shay'an ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Seterusnya adalah sejarah perkembangan dialog antara agama. Sejarah dialog antara agama di Malaysia memperlihatkan perkembangan yang semakin pesat selepas peristiwa 13 Mei 1969 yang membawa kepada penubuhan rukun negara sebagai asas perpaduan nasional. Peristiwa 13 Mei 1969 menjadi titik kemuncak kepada ketegangan. Hubungan tersebut telah memberikan pengajaran yang besar kepada rakyat Malaysia dan pihak kerajaan. Rentetan daripada itu, beberapa peristiwa lain seperti pergaduhan di Kampung Medan, Petaling Jaya pada tahun 2001, perbuatan jenayah yang mencemarkan kesucian rumah ibadat serta tindakan menghina agama menjadikan usaha mencari jalan damai sebagai satu keutamaan. Hal ini penting untuk memastikan perbezaan bangsa, budaya dan agama dapat diraikan secara harmoni dalam masyarakat. Seterusnya, dari segi peranan institusi dalam dialog agama di Malaysia. Peranan institusi dan inisiatif dialog antara agama di Malaysia sangat luas dan melibatkan pelbagai pihak termasuk JAKIM. Dari segi kepentingan dialog antara agama pula, kepentingan dialog antara agama dalam konteks Malaysia amat besar dan berkait rapat dengan usaha mengekalkan perpaduan nasional. Yang pertama, kepentingannya adalah untuk mengeratkan persefahaman dan menghapuskan salah tanggapan. Yang kedua adalah mencegah ketegangan, konflik dan ekstremisme. Dan yang ketiga, membina toleransi, hormat dan kerjasama komuniti. Seterusnya adalah cabaran-cabaran dialog antara agama. Yang pertama, media sosial ni sering menjadi platform yang sering menyebarkan sentimen perkauman dan keagamaan yang tidak bertanggungjawab, menyebabkan isu agama mudah dieksploitasi untuk mencetus kemarahan. Yang kedua, sikap prasangka dalam kalangan masyarakat yang kurang memahami agama lain sering membawa kepada stereotip dan salah faham seperti menganggap amalan agama tertentu sebagai pelik atau ekstrim. Dan yang ketiga, Malaysia turut berhadapan dengan isu yang melibatkan sensitiviti dalam masyarakat terhadap agama yang sering menjadi punca kepada ketegangan dan menyebabkan tidak berlaku keharmonian nasional di Malaysia. Jadi, secara keseluruhannya, dialog antara agama merupakan salah satu medium untuk pembentukan dan mewujudkan keharmonian nasional di kalangan masyarakat yang pelbagai anutan budaya di Malaysia. Segala usaha ke arah perpaduan tidak akan berjaya tanpa komunikasi dan persefahaman yang tulen antara penganut agama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.